Allah Ta'ala bagi umur 60 tahun, 70 tahun. Quran tak pandai baca. Tak berasa malu ke kita nak ngadap dengan Allah Ta'ala esok? Tak ada inisiatif, usaha langsung. Aku beri rezeki kamu melimpah ruah. Gajilah tu email tu bilang ngaji Quran. Bukan alasan mutua. Tetapi yang mahal pada aku ialah keinsafanmu itu. Mari dalam hatimu menangis kerana tak pandai baca Quran. Ustaz Ahmad Dusuki kata ke dia, doalah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan matikan aku lagi, ya Allah, sehingga aku boleh baca Quran. Aku malu nak menghadap di hadapanmu nanti, ya Allah. Aku nak jawab Tuhan. Aku nak jawab Tuhan. Nak bagi alasan kepada dia. Kita tak ada berasa malu langsung.